kita rehat dekat sini dulu. Boleh? Baik, Kopral. Baik, Kopral. Baik, Kopral. Nak ke? Mana si Bajik ni? Bajik? Dia pergi mana? Panjang tu. Kau pergi mana tadi, Dik? Dah. Ni yang nak cerita ni. Cerita lah. Itu tak. Tak pasal-pasal aku kena PS God. Punya mata-mata tu pergi perak tu tak? Perak? Mata-mata mana ni? Ada lah mata-mata kita tu. Tapi aku dapat cakap dengan dia. Cium tahi dia pun kau dapat. Aku lah ni. Kau dengar ni. Aku ni. Dia berak kat batang pokok ni. Bayangkan ni. Pokok ni. Berak kat sini. Tu. Aku tunggu dia kat sini. Jadi angin tahi dia tu melencong. Tak kena aku. Jadi aku tak ada bau tahi. Yelah. Kau apa yang kau cakap dengan dia? Pistol. Pistol? Dapat dari mana? Katanya Tuan OSPD bagi dia untuk tujuan keselamatan. Keselamatan? Tapi itulah aku rasa dia tu tak akan bertahan lama dia. Sebab kalau kau ingat lah, dulu kita juga ada mata-mata kan. Ingat? Dulu lah. Yang mata sepet tu. Tak sampai 3 hari. Jadi aku rasa benda sama akan jadi kan. Tapi kan, dia tukang kitchen. Kerja lagang pistol. Dapat duit RM1,000, coli kata. Mati pun macam kata. Betul. Malam ni malam 7 Diko kan? Kau puasa pun tak. Kau nak kira apa malam 7 ni kau? Kau pun sama lah. Tengok. Dia boleh. Hajilah tuang. Kepada kekandangku Majid, Adinda mengucapkan selamat bahagia di pihak anda. Adinda selamanya berdoa atas keselamatan kekanda di waktu menempuh perjuangan. Berjuanglah hati yang tabah dan semangat yang penuh. Adinda juga merasa bangga atas pengorbanan kekanda buat panggilan Ibu Pertiwi. Kekanda merupakan salah seorang daripada beribu-ribu nafas nasib dan tanah air yang mendengar jeritan rintihan Ibu Pertiwi minta mohon bukan dah pada tempatnya yang muda harapan bangsa. Kewajipannya Syekh tak menghiraukan nasib bangsa. Dia muda berjiwa, tak didengar dengan jeritan ibu ibunya meminta panan mustahil. Tak banyak lagi pemuda di tanah percintaan hidup di dunia ini dan hidup kita insan tak dari perbuatan akan bertemu dalam suatu pesta yang sederhana. Pantai bahagia. Buat penutupnya Adinda ucapkan selamat berjuang, salam kebangsaan. Nabi Adindamu Rubiah. Spot. Ball sini sekarang. Cepat. Bawa sini wak. Dengar sini semua. Kita sama berhadapan seorang istilah. Tempat itu kita bersamakan. Kemudian kita jadikan sebagai medan serangkap. Okay. Bercakap masukan kepada 3 kumpulan. Di sini
dan sini. Kita serang dari 3 arah berbeza supaya mereka takkan tahu dari mana datangnya. Ingat, senyap, cekap, pantas suara. Kita terus marah! Squad!
malam makanan kita pun. Apa pun yang selesaikan komunis sial ni. Kau jangan buat kerja gila Mun. Tadi aku tanya, itu perempuan lu orang punya ke? Habis apa pasal lu orang tiga sama-sama? Mun, jangan. Ha? Mun. Aku sendiri pun marah dekat komunis yang tembak kawan kita tu. Tapi mereka dah ditahan pun. Dah ditawan, tak guna kena pukul lagi. Mun, aku faham kau marah. Aku pun marah Mun. Tapi yang aku nak sekarang adalah masing-masing memegang peluru, masing-masing menembak. Apa yang kau nak buat sekarang ni salah. 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 Kau nak membenarkan komunis-komunis ni. Bukan membenarkan. Bukan sama sekali. Tapi kau kena ingat satu perkara Mun. Orang yang pukul kawan kita tu dah mati. Dah kaku macam mayat kawan kita sendiri. Kaku kau kata. Dah kaku. Kau sekarang nak tunjukkan kesian kau dekat sial-sial ni. Tapi kau tak nak tunjukkan kesian kau dekat Jalil, Mamat, Watchdog, Majid. Mun. Kau diam. Kau diam. Buat apa komunis sial ni hidup? Buat apa komunis sial ni hidup? Kau cakap sekarang. Cakap! Cakap bro! Mahmud, kau kena ingat satu perkara Mun. Kalau kau pukul orang sampai mati, Majid takkan hidup balik. Kawan-kawan kita dah mati. Dah, tak guna kau nak marah lagi. Aku faham kau nak balas dendam. Tapi bukan dengan pukul komunis yang telah ditawan macam ni. Kalau kau betul-betul kau nak balas dendam, pergi cari komunis yang masih ada dalam mutah tu. Kita tengok nanti sama ada kau yang tembak dia atau dia yang tembak kau balik. Kau nak aku bilang ada seorang kawan ke Mun? Tolong dengar cakap aku sekarang. Dengar cakap aku. Kau bawa semua komunis lahir masuk ke dalam lori sekarang. Yang ni biar aku yang uruskan. Cepat. Kau pergi. Jalan dah. Jalan dah. Yung suway menyambut aku.
烧药了。Surat-surat dan buku-buku ini, Mak, sudah tak dapat bawa lagi, Mak. Surat-surat dan buku-buku ini sudah aku tak perlukan. Aku akan mengamalkan segala yang telah aku pelajari. Sudah tiba masanya aku belajar dari pengalaman. Katakan tak tahu saja, Mak. Katakan aku ke Singapura. 你去了那边，他们问你地址怎么办呢？ Katakan saja tak tahu, Mak. Katakan aku tak tinggalkan apa-apa, walau satu pesan. Mak, aku memikul tugas, Mak. Relakanlah aku pergi, Mak. 你呢？他那么爱你，他不会让你走的。你和他说了。 Dia ikut bersamaku, Mak. Kami takkan berpisah. 不行，她还只是个女孩子，还没有出嫁。她叔叔知道了，一定不会让她去的。你不要带走她。 Semuanya telah selesai, Mak. Segalanya telah kami pakatkan. Aku dan Bowie, kami akan meninggalkan Melaka, Mak. 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 Mak, jangan bimbangkan kami, ya, Mak. Jagalah diri Mak baik-baik. Akan ada orang yang datang menengok Mak dan membantu sekadar yang perlu, Mak. 你呢？我的孩子，你去你会受苦的呀！你还会…… Mak, sudah aku katakan, Mak. Kami telah menyediakan diri kami untuk hadapi penderitaan yang demikian, Mak. Kami mengerti untuk apa dan apa yang kami perlu buat dalam keadaan-keadaan yang demikian. Kami sesungguhnya mengerti untuk apa kami hadapi hidup dan nasib yang demikian, Mak. Mak, Pak. Senantiasa memikul tugas ini dengan rela dan ikhlas. Walaupun kami terpaksa mengorbankan segala kepunyaan yang kami sayangi, termasuklah nyawa kami, Pak.
inilah keyakinanku yang sesungguhnya, Mak. Cita-citaku yang suci. Cita-citaku seorang muda yang ingin menguji diri dengan hidup nyata, Mak. Tidak dari sekolah, tidak daripada buku-buku, tidak daripada surat-surat sebaran semata-mata. Aku masih ingat lagi awal tahun 1948 ketika langkahku meninggalkan ibuku dan meninggalkan segala kehidupan yang telah membesarkan aku. Saat itu undang-undang darurat baru sahaja dibakukan di bumi Malaya. Hidup kami, rakyat kecil, tiba-tiba sahaja berubah bertukar menjadi aturan-aturan besi yang menyisakan dada kami. Aku pilih jalan hutan. Belukar menjadi atap. Kebun sayur menjadi tempat perlindungan. Dan ladang getah menjadi nadi pengembaranku. Itulah rumah baharuku, penuh dengan bayang, penuh dengan ketakutan, tapi juga penuh tekad. Kemudian aku dan Bobby berkahwin di tengah-tengah kekacauan tanpa belami, hanya berpegang kepada janji di bawah langit yang asing. Setahun kemudian anakku dilahirkan. Dia membuka mata buat kali pertamanya di puncak Bukit Kembar di daerah Macam. Bukan di rumah batu, bukan di bilik yang hangat, tapi di dalam kemah yang dingin, ditemani dengan angin malam dan suara serangga. Saat aku menangkapnya, hatiku hanya inginkan satu: kembalikanlah dia ke pangkuan ibuku. Biarlah dia hidup membesar dengan aman, tidak ikut menanggung gelap yang menjadi pilihanku. Tapi dunia tidak mengizinkan. Tangan-tangan kuasa
Ada bangsa dan ibu peti.
sayang yang tergenang di tasik hati yang takkan pernah kering kerana di dasarnya sentiasa terpancar rasa segar dalam perbedaan darah yang membuatkan manusia lembut atau kegahan. Tidak ada orang yang dapat merampas. Tidak ada sesiapa. Bila cinta kasih dirampas dari tanganku, direbut dari tangkai hati, maka orang akan melihat satu api merah menjulang menyelubungi sebuah kering, menghanguskannya dalam bahang yang tak dapat. Rumah itu tenggelam dalam lingkungan api dan kemudiannya hancur. Hancur musnah menjadi arang hitam, satu kehitaman yang tak dapat diputihkan lagi. Dan dari sisanya, aku duduk seorang diri, memegang serpihan kenangan yang terbakar di sebalik dinding-dinding yang pernah memeluk tawa kecil. Setiap abu yang jatuh ke tanah seperti bukti-bukti doa yang tak sempat kupanjatkan. Doa-doa yang tertinggal di antara dinding waktu tak sampai ke langit, tersangkut pada dahan. Mereka berkata waktu akan menyembuhkan segalanya, Tapi mereka tidak tahu bahawa waktu hanya akan memperdalamkan luka yang tidak berdarah ini. kerana luka ini bukan luka biasa-biasa, akan takkan mungkin sembuh. Hanya belajar untuk diam, dan dalam diam aku mendam sebuah jiwa yang telah hancur luluh. Namun percayalah, cinta kasih ibu kepadamu adalah yang tidak bersyarat, tidak mengenal ruang atau waktu. Cinta itu terus hidup meskipun dunia memutuskan untuk melupakan cinta kasih ibu kepadamu. Adalah doa yang takkan pernah selesai. Seharusnya hari ini aku menyambutmu dalam dulang-dulang berisi merampai serta doa-doa yang panjang. Seharusnya hari ini aku menari perlahan hilang. Tapi yang datang hanyalah berita yang menyayat jiwa. Kau tidak pulang sebagai pengantin, tapi kau pulang sebagai jenazah. Majid, kau pergi demi tanah air ini, demi dada yang mencekam luka di dadamu. Aku cuba mengikhlaskan, aku cuba mengerti Majid, tapi bagaimana? Katakan padaku Majid, bagaimana ibu untuk melepaskan bukan saja anaknya, tapi juga masa depan. Katakan Majid, katakan. Bagaimana? Dalam hatiku manis dan kini setiap kali aku melangkah sendirian di atas waktu, aku seperti melangkah di atas tulang-tulang berserakan. Tulang-tulang berserakan. Tulang-tulang berserak. Bukan sahaja engkau anakku, tetapi impianmu, masa depanmu yang terkubur bersama jasadmu. Ia tetap berselera di situ, di medan yang tak pernah kau kembali lagi. Medan yang telah meramu lebih daripada nyawa, yang merangkul makna dari hidupku sendiri.
tahu apa yang lebih menyakitkan. Melihat kau terbunuh di medan perjuangan atau hidup dalam dunia tak kenal perihnya perpisahan. Gelap-gelap tetap mencari peringatan isu. Namun tak bersyarat. Tidak ada bakal yang terlalu besar untuk menampung cinta yang telah musnah. Dan tidak ada doa yang cukup panjang untuk menyembuhkan luka yang terengah ini. Setiap malam aku meratapkan suara ratapan seorang ibu. Seringkali terlalu dalam untuk disebutkan, terlalu berat untuk didengar. Namun, walaupun terlalu aku tak pernah membenci, malah menyalahkan jalan yang kau pilih. Kerana aku tahu hatimu selang yang kau pandang di medan ke aku. Mungkin di sana, di alam yang tak kenal kejamnya perang, beratnya perpisahan, kita akan bersama semula macam apa akan berlepas semula. Tetapi bukan kembalinya sebagai seorang pejuang yang gugur, tetapi dalam damai yang bersama kita. Cinta meskipun mata-mata, meskipun tulang-tulang berserakan, cinta kasih kepada takkan tidak akan mati. Tidak akan mati. Lepas, ya cikgu. Saya dengan kata awak ada tulis dalam apa kata pembaca. Betul? Apa kata pembaca? Ya. Ada cikgu. Saya tulis tentang ration. Orang-orang polis ni kan dapat ration. Kami dapat gula, beras, pasir. Saya masih lagi sebenarnya. Tapi cikgu, Ya. barang yang kami dapat tu semua dah busuk, dah lembik. Beras tu paling teruk cikgu. Dah basi, busuk. Kalau bagi kat lembu cikgu, lembu pun tak nak makan tau. Oh ya ke? Lembu mana makan beras? Yang tu betul juga. Tapi Jadi apa yang jadi pada syarat awak? syarat tu, Ya. hasilnya semua dah bagus. Beras yang lembik tadi tu dah bagus. Gula semua tadi tu dah sedap untuk dimakan. Dah tak ada polis-polis anak pungut lagi dah. Aku tak saya. Itulah hasilnya. Kalau kita tulis dalam surat khabar, kalau kita tulis surat, rayu-rayu, tak ada layannya. Betul? Saya pernah fasa di pejabat pendidikan. Jabat pendidikan. Cikgu buat apa? Saya tulis surat dalam surat khabar. Saya hentam mereka. Cikgu Ya. minta mereka. Tahu mereka tahu. Bila rakyat sudah membaca, baru mereka telah kabul. Jadi, Kita kena bagi kesedaran yang kasar lah ni cikgu. tidaklah kasar secara halus. Secara halus. Ya. Dan saya nak tanya, adakah awak cari peluang yang baik? Cikgu, Ya. cikgu ni macam tak kenal saya lah cikgu. Saya ni leman. Saya kerja polis. Nak kerja apa lagi cikgu? Betul tak? Tapi saya melihat awak ni, awak lebih cenderung daripada karang mengarang. Karang mengarang. Awak boleh bekerja dalam surat khabar? Ya.
saya ni nak kerja apa? Setakat tulis dalam apa kata membaca. Yang tu je lah. Apa lagi yang boleh saya buat? Betul tak? Yelah. Saya melihat kecenderungan awak. Kan? Tapi saya nak beritahu kepada awak satu benda. Awak dengar apa yang saya nak cakap. Mata pena lebih tajam daripada mata pedang. Mata pen ni. Setiap kata-kata dan tulisan-tulisan kau dunia pasti rumah. Otak cikgu. Dan jangan kau lupa, segala sebalik kekuatan kata-kata dan baik-baik yang kau miliki. Cikgu pasti akan bangga dengan awak satu hari. Ingat Iman, saya akan bangga dengan awak. Saya pergi dahulu. Menulis. Mata pen yang lebih tajam daripada pisau. Teman-temanku! Buat teman-temanku! Woi! Woi! Gilangku sudah habis di hutan malam. Kini tinggal tangisan di bilikmu. Teman-temanku, lihat tugu indah itu dipahat oleh tangan asing. Mungkin dengan darah kita mengalir dan tulang-tulang saudara-saudara kita. Tapi ini adalah milik teman-temanku. Milik teman-temanku. Tak ada lagi tubuh. Tak ada lagi bunyi. Tak ada lagi manusia. Teman-temanku. Kesunyian ini menjerit. Kesunyian ini menjerit. Teman-temanku. Kalian yang duduk di kursi empuk, ingatlah bahwa ada kami yang berada di bumi yang berlumpur. Teman-teman, aku harap teman-temanku ini mati kata kalian. Mati kata. Teman-temanku, kami dijadikan fakta, dikebur dengan kata-kata kosong. Aku harap kalian tidak lena mengalami ini. Teman-temanku. Kalian
dipaksa memandang jatuh ke bumi. Tangan-tangannya diikat hingga darah berhenti mengalir. Suara-suara dicekik di kerongkong, hati mendadak mati sebelum sempat menyebut nama tanah air yang suci. Kalian juga pernah mendengar ilah tahu yang terlalu sederhana untuk disebut bahagia. Cinta ini bina seadanya di atas runtuhnya rumah dan negara. Namun dari segala itu apa yang tinggal? Hanya debu-debu di hujung jari. Dan rasa segala ketakutan. Memikul segala durja sebuah tanah yang subur, namun dibajai dengan keringat, darah, air mata. Inilah cerita tanah kita. Tanah tumpah darah kita. Tanah yang pernah digoncang oleh ketakutan dari undang-undang yang menyempitkan langkah rakyatnya, dan kita terus berdiri di sini di bumi berlumpur mewarisi sakit yang tak pernah sembuh. Mereka bukan semuanya pahlawan, mereka bukan semuanya pengkhianat, tetapi mereka semuanya manusia. Manusia yang dihumban ke dalam arus sejarah yang mereka tak pernah pilih. Sejarah tidak pernah menunggu untuk kita bersiap sedia. Ia datang menghempas pintu, menggoncang hati dan memaksa kita untuk naik ke pentasnya tanpa bertanya adakah kita rela atau tidak dari pentas itu. Tiada ruang berdiam diri. Kita hanya diberi dua pilihan, tunduk atau berdiri. Perjuangan bukanlah semata-mata mengangkat senjata. Perjuangan bermula di hati. Dan keberanian walau sekecil-kecilnya untuk berkata tidak kepada jahat, kepada penindasan, kepada sesiapa sahaja yang nak memecahkan bangsa. Perjuangan adalah keberanian untuk melihat saudara sebangsa walau berlainan warna kulit, berlainan bahasa, berlainan kepercayaan, dan berkata, engkau dan aku, darah kita sama merah, air mata kita masih sama mahal harganya. Ingatlah, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Demikianlah tadi tuan-tuan berserakan
kita ingin berkenalan dengan mereka yang menjayakan produksi tersebut. Mempersilakan kru produksi Max yang juga melakonkan watak Punsek Dr. Komunis, Alia Rian yang juga memegang watak komunis, Afif Adil Jihad yang memegang watak Akib juga, dan Daniel. 50 sen di ujung gaji, kami hulurkan janji. Urusan Paku Amirul Fadlan yang memainkan watak Pusra, dan Lili Ma'ainul Jimmy yang memegang watak Wang Chow. Natalia Wati Yusuf dan Nurul. Penata busana Dina, Daniel dan Sarah. Rockmaster 1 dan 2 Rimazan dan Kip. Multimedia Nasrul Azli dan Alisa. Penata bunyi 1 dan 2 Jingo, Haris dan Aina Zafira. Musician Bernarin Aziz Sekra. Penata cahaya Zamparo, Zul E dan Noi. Kumpulan artistik Faisal Lamse dan kumpulan sekenet Vira Masura, Hafiz Serajuddin, Husaini Mat Hashim dan Samsul Iqmah. Kauke Panggo, Encik Jani Kancil. Horas Rahimah, Auni dan juga Izri. Pasukan Mata-Mata, Izo sebagai Mustafa dan Faris Ber selaku Baktia. Pemuda Tionghoa dan gadis Tionghoa, Jade dan Stephanie. Keluarga Ainul, Izrin dan Abang Ber. Pak Imam, Asno. Keluarga Anwar, Indra, Syikir, Ryan Rizwan dan Adel. Kumpulan Visarak and Company, Aruna dan Cheryl yang mainkan watak Mrs. Right. Keluarga Yongshu, Adrian, Xiaobin dan Su Wei. McGallagher, Ronald Pereira. Salmia, Widi Jibon Dwinanda. Amapi, Indra Jatnika. Jeko Alimi, Bos Fendi. Rubia Murshina. Corporal Haris Kal Danish. Smith Jackson Gleason. Assistant Stage Manager Nur Izlin. Stage Manager Vasan. Kumpulan Polis Amin Tajul sebagai Mahmud, Dr.
Husnul Hadi sebagai Mamat, Harap Hamzah, Harif Jumaat, Dennis sebagai Jalil, Haid Fuad, Shah Skywalker selaku Sudin, Izul Hanif selaku Alias, dan Liman Syahmi Zafra. Penulis skrip, pengubah lagu dan Burhanish Anwar Muhammad Zulkifli. Penasihat produksi Wan Haslina Osman. Penyelaras produksi Syarul Effendi bin Syafie. Penampilan khas Dato' Hajah Fauziah Nawi. Dan sutradara bagi tulang-tulang masyarakat Dr. Antika Aziz Hussein alias Andy Dikri. Beri satu buah gemuruh kepada tulang-tulang belakang di dalam tulang-tulang berserakan. Sekali lagi beri gemuruh yang paling kuat kepada audiens dan penonton-penonton kita pada malam ini. Terima kasih kepada semua penonton-penonton kita, dan sedih saya umumkan hari ini merupakan hari terakhir pementasan tulang-tulang berserakan.